Korang tengok tepi jalan pun boleh jadi buat kerja. Okey, kalau korang nak tahu, kereta kawan aku ni ialah Pro 2 Alza. Yang paling latest lah. Okey. So, benda yang paling first kali aku minta dia pasang ialah ni tukar Android Player Adam Digital. Satunya dia tak lag. Sebab apa? Dia gunakan 4GB RAM, 64GB ROM. Tapi yang lagi specialnya Android Player Adam Digital ni, korang boleh update sendiri tau. Yang penting korang kena ada Wi-Fi. Lepas tu pula Android Player Adam Digital ni dia support dengan 360 kamera tau. So hari ni kita punya main event ialah kita nak pasang ni speaker plug and play untuk Pro 2. Tak kisahlah korang pakai Pro 2 Myvi ke, Azia ke, Viva ke, Beza ke, Alza, Arus, semua pun boleh asalkan dia punya surat beranak dia Pro 2. Lepas tu kita pasang mid bass speaker dengan two-way coaxial speaker. Kenapa nak tukar speaker? Sebab speaker asal bunyi hampir. So yang ni dia punya watt dia paling tinggi 180 watts. Sebelum kita tukar speaker plug and play Adam Digital, kita dengar dulu macam mana bunyi original speaker Pro 2 Alza ni. Let's go. So jom kita tengok macam mana lepas kita tukar speaker Adam Digital plug and play untuk Pro 2. Okey, so untuk kereta ni depan dia kita akan tukar dengan mid bass speaker daripada Adam Digital ni, model OEM 650 plug and play untuk Pro 2. Dia menggunakan black paper body with Kevlar fiber. Ni korang boleh nampak lah dia ada soket plug and play. So tadi yang depan kita dah settle, kali ni kita nak pasang yang ni pula OEM 602 two-way coaxial speaker untuk bahagian belakang pula. Kenapa kita letak dekat belakang? Sebab kita nak dapatkan vokal juga kat sini. Depan mid bass dah ada tweeter, belakang tak ada tempat letak tweeter, kita pakai two-way coaxial speaker. Alright guys, so lepas kita tukar tadi speaker plug and play Adam Digital, so aku tuning sikit equalizer dekat Android Player Adam Digital ni juga. Kita nak bagi sound dia lagi clean, lagi ada clarity. So jom kita dengar macam mana bunyi lepas aku tuning. Aku tuning tak terror sangat tapi boleh lah, jom kita dengar. Bang, so macam mana kita dah dengar tadi sebelum selepas, ada beza? Banyak beza. Suara makin jelas, bunyi pun memang best, balance, bass tak terlalu kuat, tak terlalu kelam sangat. Okay, boleh enjoy lah dengan anak-anak, dengan boleh tengok movie lagi. So guys, jangan lupa nak dapatkan produk yang baik, dapatkan daripada Adam Digital.